Normal ke untuk kita rasa jealous bila kita tengok kehidupan orang lain? Zaman media sosial ni, bila kita scroll TikTok, IG, Facebook, kita tengok orang lain dapat macam-macam. Ada yang dapat pergi travel sana sini, ada yang dapat macam-macam hadiah. Kita rasa sedih, kita rasa down. Kenapa kita tak dapat sama macam tu? Sebenarnya, kekayaan bukanlah dinilai daripada semua perkara tu, tapi dinilai daripada hati yang merasa cukup. Dalam Islam, ada diajarkan satu sifat iaitu sifat qanaah. Qanaah ni apa? Qanaah ni adalah merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nampak simple je rasa cukup. Tapi tak semua dapat amalkan sifat qanaah ni. Bila kita terapkan sifat qanaah dalam diri kita akan rasa lebih bersyukur dan juga kita tak akan rasa iri hati ataupun dengki terhadap orang lain. Sebenarnya banyak perkara yang telah Allah bagi kepada kita. Tapi bila kita terlampau fokus terhadap apa yang kita tak ada, seolah-olah kita tak bersyukur pun terhadap apa yang kita ada. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud bukanlah kekayaan itu pada banyaknya harta, tetapi pada kayanya jiwa iaitu hati. Topik qanaah ini ada dibincangkan di dalam aplikasi Madkhal episod 4 modul akhlak yang dibahaskan oleh Datuk Dr. Haji Muhammad Sabri, Mufti Terengganu, khas di aplikasi Madkhal. Jom download aplikasi Madkhal sekarang dan tonton episod ini untuk kita sama-sama belajar mengenai sifat qanaah dan bagaimana untuk terapkan sifat ini dalam membina hati yang lebih tenang.